Kenapa dah bayar rumah bertahun-tahun tapi hutang macam tak ada berkurang pun? Ini antara perkara yang paling ramai orang tak sedar. Saya ambil kira sudut daripada pandangan pakar kewangan yang perlu kita faham adalah 3 perkara ni. Yang pertama, dalam masa tempoh 2 ke 3 tahun pertama, sebahagian besar pinjaman rumah yang kita buat bayaran tu akan pergi kepada faedah, iaitu interest, bukan kepada prinsipal. Sebab tu walaupun dah bayar puluhan ribu ringgit tapi baki hutang masih nampak tinggi. Ini bukan sebab bayaran tu tak cukup, tapi memang struktur pinjaman memang macam tu. Yang keduanya, bayaran bulanan tu tak cukup untuk cepatkan pelunasan hutang. Kalau hanya bergantung kepada bayaran bulanan, kebanyakannya pinjaman akan ambil masa 30 ke 35 tahun untuk selesai. Dan dalam tempoh tersebut, jumlah interest yang dibayar boleh cecah ratusan ribu ringgit. Ini realiti yang ramai orang terlepas pandang. Yang ketiga, saya nak share strategi yang sebenar untuk kurangkan prinsipal adalah buat bayaran secara lamsam. Cara paling mudah untuk pendekkan tempoh pinjaman adalah dengan buat bayaran tambahan terus kepada prinsipal. Contohnya, kumpul sekitar 100 ribu dan buat lamsam payment. Apa kesan dia? Baki pinjaman turun dengan ketara dan interest keseluruhan akan berkurang. Dan tempoh pinjaman boleh dipendekkan bertahun-tahun. Dalam banyak kes, penjimatan boleh capai ratusan ribu ringgit. Orang yang biasa akan bayar ikut jadual. Tapi orang yang faham strategi, dia akan cepatkan macam mana nak lunaskan pinjaman rumah. Beli rumah bukanlah penamat. Tapi macam mana cara kita nak uruskan itu akan menentukan kebebasan kewangan. Sebab akhirnya bukan pasal jumlah gaji, tapi strategi kewangan yang kita nak gunakan. Untuk next video, saya akan share bagaimana nak jadikan emas tu sebagai alat mempercepatkan kumpul bayaran prinsipal pinjaman rumah. Untuk lebih banyak tips emas dan kewangan, teruskan follow saya.